Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha penyelidik saya itu pensyarah OJM Encik Nur Bakri bin Abdul Hamid. Semoga doktor dan juga keluarga dikurniakan dengan kesihatan, teruskan rezeki, insya-Allah. Semoga doktor dalam keadaan sihat dan juga baik-baik saja. Saya Muhammad Daniel bin Ismail akan bentangkan presentation kaitan dengan kajian saya, itu penghayatan Al-Quran dan pembentukan kecemerlangan STEM dalam kalangan pelajar tahfiz, kajian di Sekolah Menengah Tahfiz Darul Duan Batang Padang. Okey, kita pergi kepada latar belakang kajian. Menerangkan sedikit berkaitan dengan Al-Quran, iaitu Al-Quran merangkumi aspek akidah, ibadat, akhlak dan juga pembangunan insan, di mana Zakaria menyebutkan penghayatan Al-Quran melibatkan bacaan, hafazan, pemahaman, tadabbur dan juga pengenalan dalam hidup. Manakala pendidikan STEM membangunkan kemahiran berfikiran kritis, kreativiti, inovasi. Selain daripada itu, Cik Nur Huzaim menyebut STEM melibatkan motivasi, daya tarik akademik, pembinaan saintifik. Akan tetapi, pembelajaran Al-Quran masih lebih menekankan hafazan dan juga bacaan berbanding dengan pemahaman. Okay, kajian ini dilakukan di Sekolah Menengah Tahfiz Darul Duan Batang Padang. Okey, permasalahan kajian adalah yang pertama, saya ceritakan secara ringkas, iaitu pelajar Quran masih menekankan bacaan sahaja, tetapi kurang menekankan dalam aspek tadabbur, pemahaman Al-Quran, ya. Kadang-kadang saya beri itu permasalahan kajian lain, penghayatan Al-Quran ini masih kurang, ya. Kebanyakan pelajar hanya fokus kepada penghafalan sahaja. Kemudian pada masa sekarang ni juga kita tengok pada Kaimin yang mengatakan bahawa pelajar tahfiz menghadapi cabaran dalam menyimbangkan hafazan Quran dengan pembelajaran STEM. Selain daripada itu, ni yang meruncinglah, iaitu minat pelajar sekarang ni tidak cenderung kepada aliran STEM. Itu masalah kita. Okey. Kemudian objektif yang pertama, menguraikan konsep penghayatan Quran menurut pandangan ulama', dan menjelaskan ilmu tauhid surah An-Naba berdasarkan para pendapat mufassir. Kemudian yang kedua adalah mengenal pasti tak kefahaman penghayatan Quran dan surah An-Naba di kalangan pelajar STEM. Kemudian yang ketiga, analisis kefahaman penghayatan Quran daripada surah An-Naba. Okay. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah konsep penghayatan Quran menurut pandangan ulama'. Kemudian yang kedua, apakah tahap kefahaman penghayatan Quran dalam surah An-Naba. Dan yang ketiga, bagaimana tahap kefahaman penghayatan Quran daripada surah An-Naba dapat dianalisis di kalangan pelajar tahfiz yang berajaran STEM. Kepentingan dia yang pertama adalah kita nak tengoklah kajian ini dapat memperkayakan perbincangan ilmiah penghayatan Quran dalam pendidikan tahfiz itu sendiri, yang mana kita fokus kepada tauhid dan surah An-Naba. Kemudian dapat membantu guru, pendidik dan juga pekaji dalam membimbing anak-anak memfokuskan pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dapat membantulah, kajian ini dapat membantu sekolah tahfiz berkenaan, iaitu sekolah tahfiz Batang Padang. Kemudian yang keempat, kajian ini menyumbangkan integrasi sains dan juga Al-Quranul Karim. Baik. Okay, batasan yang dapat dalam kajian ini adalah kajian yang saya buat ini hanya fokus kepada pelajar tahfiz aliran STEM dan hanya dilakukan dalam negeri Perak sahaja, dan juga kajian ini dilakukan dalam tempoh tertentu lah, ya. Selain daripada itu, dapatan hanya menggambarkan responden semasa kajian sahaja, ya, tidak mengambil kira perubahan pada masa yang akan datang. Okey, definisi istilah penghayatan Quran seperti mana yang disebut oleh Zakaria, ya, proses tadabbur, ya, mesej dalam Al-Quran serta mengamalkan. Okay, kemudian pelajar tahfiz dan STEM, di mana pelajar yang mengikuti hafazan Al-Quran bersama kurikulum akademik STEM, di mana yang dikatakan oleh Yaakob dan juga Madhir Rijal. Kemudian pembentukan kecemerlangan STEM, ini yang kita nak tengok ni. Proses membangunkan penguasaan, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang STEM, di mana dapat menyelesaikan masalah, kreativiti, inovasi dan juga lain-lain berkaitan dengan STEM.
Kajian literatur iaitu dalam konsep penghayatan Quran, seperti mana yang disebut oleh Ahmad, penghayatan Quran adalah proses memahami, juga mengamal serta tadabbur dalam kehidupan seharian. Kemudian yang kedua, menurut Imam Suyuti, As-Suyuti, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bacanya menjadi ibadah dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Seperti mana yang kita sedia maklum, Al-Quran adalah berasal daripada perkataan qira'a yang maksud membaca dan juga menghimpunkan. Kemudian konsep STEM ni adalah STEM yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Kemudian walaupun istilah STEM ni, STEM moden diperkenalkan pada akhir abad ke-20, akan tetapi sebenarnya telah lama wujud di dalam tamadun Islam melalui gabungan wahyu akal, pemikiran dan juga eksperimen. Hubungan penghayatan Quran pada surah An-Naba dalam bentuk kecemerlangan STEM, seperti mana yang disebut oleh Yusuf, Tahir. Al-Quran menyokong kecemerlangan STEM dalam bentuk pemikiran saintifik. Bila sesuatu pelajar ni dia mengamalkan Al-Quran bercampur sekali dengan sains, itu mengalahirkan pemikiran saintifik dan juga dapat mentadabbur fenomena alam. Selain daripada itu, surah An-Naba juga dapat meningkatkan motivasi terhadap pembelajaran STEM dengan baik, seterusnya kita pergi pada metodologi ke bentuk seperti mana yang diarahkan oleh penyelia, Al-Fadhil Ustaz Nur Bakri. Kajian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif akan mengumpulkan terhadap pelajar STEM yang menghafal Al-Quran. Kerangka metodologi kajian iaitu yang pertama, fasa yang pertama, analisis keperluan literatur yang mana kita akan kumpulkan jurnal, tesis, buku. Kemudian fasa yang kedua, pengumpulan data, dikumpulkan di sekolah menengah Tahfiz Darul Ridwan melalui temu bual separa kepada 5 orang pelajar tahfiz aliran STEM, 2 orang guru Quran dan juga 2 orang guru STEM. Kemudian kita akan buat analisis dan juga pelaporan data kita akan buat secara tematik, analisis tematik. Sama juga kita akan kumpulkan pengumpulan data daripada responden-responden yang terdiri seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sama juga pemilihan responden, saya pilih 5 orang murid hafal Al-Quran dan juga yang ambil jalan sains, 2 guru Quran dan juga 2 guru tahfiz. Di sekolah menengah Tahfiz Darul Ridwan, responden kajian dipilih menggunakan persampelan bertujuan, proposing sampling, kerana mereka memenuhi kriteria yang dikehendaki dalam kajian tersebut. Kemudian proses pengekodan dan analisis berperingkat, iaitu memahami data secara mendalam. Kita akan buat temu bual untuk faham sebenar-benarnya apakah yang dibincangkan. Kemudian berdasarkan kepemahaman itu, kita akan berikan kod dan juga pelabelan isi. Kemudian kita akan menyusun dan juga membina tema. Baik. Selepas itu kita akan menyemak dan juga mengesahkan tema. Setelah kita buat temu bual, dibina bagi memastikan kesesuaian, ketepatan dan keesahan dengan data temu bual sebelum dapatan kajian dilaporkan. Baik. Kita terus masuk pada dapatan kajian, iaitu konsep penghayatan Quran dalam kalangan pelajar tahfiz aliran STEM. Melalui tema ini dapat hasilkan 4 subtema, iaitu yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu dan panduan kehidupan. Telah menghasilkan 4 subtema, iaitu Al-Quran sebagai wahyu dan juga panduan kehidupan, di mana responden memahami bahawa Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain itu menjadi rujukan, menjadi perintah wajib, sekaligus menjadikan asas kepada pembentukan kefahaman Al-Quran. Kemudian subtema yang kedua adalah penghayatan melalui kefahaman tadabbur. Responden berpendapat bahawa Al-Quran tidak terhad kepada bacaan. Dia faham Al-Quran ini bukan sekadar untuk baca dan juga menghafaz, akan tetapi untuk kita tadabbur dengan lebih dalam supaya dapat memahami secara syumul apa yang Allah harapkan di dalam Al-Quran. Kemudian indikasi terhadap jurang kajian. Ini
kita nak tengok, iaitu kajian terdahulu hanya menjelaskan Al-Quran melibatkan dimensi kognitif, tapi responden turut menegaskan bahawa penghayatan bermula dengan memahami makna ayat, ya, sebelum diamalkan kehidupan. Kajian ini disokong oleh tafsir ulama, di mana dapatan ini kajian terdahulu yang menjelaskan bahawa penghayatan Quran melibatkan dimensi kognitif, laku serta memerlukan kefahaman tadabbur seperti mana yang disebut oleh Al-Jadici, Nur dan juga Ahmad Yunus Kasim. Okey, kemudian perbezaan dengan kajian lepas, walaupun menyokong kajian terdahulu, dapatan ini memperlihatkan kelainan apabila memberi penekanan kepada surah An-Naba. Kita libatkan surah An-Naba di dalam pelajar yang beraliran tahfiz, yang ambil STEM ni. Okey, dilebihkan memfokuskan kepada akhlak, integrasi antara Al-Quran dan juga sains. Kemudian kita pergi kepada dapatan kajian yang kedua, iaitu terhadap tema yang kedua, itu tahap kefahaman dan penghayatan Al-Quran daripada surah An-Naba dalam kalangan pelajar STEM. Okey, melalui analisis data telah menghasilkan 4 subtema, iaitu penghayatan surah An-Naba dalam membentuk pemikiran, pembentukan akidah melalui surah An-Naba, hubungan penghayatan surah An-Naba dan juga hubungan. Kita akan pergi secara detail. Itu yang pertama, kefahaman terhadap kandungan surah An-Naba. Okey, responden menunjukkan bahawa kefahaman yang baik, rata-ratanya responden menunjukkan kefahaman yang baik, alhamdulillah, sebab mereka ni menghafal surah An-Naba, iaitu surah Al-Quran, ya. Kemudian penghayatan surah An-Naba dalam membentuk pemikiran. Mereka bila dah baca surah An-Naba ni, pemikiran mereka lebih terbuka lah, dan ada kaitan dengan ilmu-ilmu sains itu sendiri. Kemudian dapat membentuk akidah, ya. Bila baca surah An-Naba tu mengukuhkan tauhid, keimanan, meningkatkan rasa syukur, insaf kepada Allah Subhanahu Taala. Ini penting, elemen-elemen ini penting untuk pelajar-pelajar supaya daripada kecil dapat tanam elemen tersebut. Kemudian penghayatan surah An-Naba dengan pembelajaran STEM, zaman STEM lah. Responden berpendapat, responden dan guru berpandangan bahawa ayat-ayat kauniyah dan surah An-Naba membantu mengintegrasikan ilmu nakli dan juga akhli. Okey. Integrasi terhadap jururan kajian iaitu selaras dengan kajian lepas, ya. Surah An-Naba ni membentuk kefahaman, pemahaman kritis, penghayatan terhadap Al-Quran melalui proses tadabbur, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir, ya, dan juga At-Tabari. Dapatan ini turut mengukuhkan pandangan bahawa integrasi ilmu akli juga nakli dapat membentuk pemikiran saintifik yang seimbang, memperkukuhkan keimanan kepada Allah. Kemudian perbezaan dengan kajian lepas, seperti mana yang saya sebutkan, kajian lepas hanya memfokuskan terhadap sasiah dan juga akhlak, tetapi kali ini lebih fokus kepada elemen tauhid, integrasi di antara Al-Quran dan juga sains. Mengisi kekosongan kajian, iaitu di samping penggunaan kita fokus kepada surah An-Naba, ya, dan juga pelajar tahfiz yang beraliran STEM. Di samping itu penggunaan triangulasi data yang melibatkan tiga komponen yang berbeza, iaitu pelajar tahfiz dan STEM, guru tahfiz dan juga guru Quran. Kita masuk kepada dapatan kajian terhadap tema yang ketiga, iaitu analisis tahap kefahaman dan penghayatan Al-Quran daripada surah An-Naba dalam kalangan pelajar STEM. Itu terdapat hasil analisis dapat menghasilkan 4 subtema, ya. Keempat subtema ni secara konsisten muncul, iaitu yang pertama, aplikasi surah An-Naba dalam pembelajaran STEM. Tengok tu, kebanyakan responden mengatakan lapisan atmosfera, fungsi gunung, kitaran air, konsep-konsep ini secara langsung akan memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap ayat Quran yang yang ada kaitan dengan sains. Kemudian cabaran juga penghayatan surah An-Naba. Mereka ni berdasarkan dapatan kajian, mereka ni masih lagi kurang sumber, bahkan mereka ni juga masih ragu-ragu untuk baca direct terhadap tafsir, risau, kurang faham dan juga kurang menguasai bahasa Arab lah.
Cadangan mereka, responden mencadangkan agar rujukan dipertingkatkan, ya. Sesi tadabbur diperluaskan, ya. Kemudian implikasi penghayatan pembentukan pelajar STEM berteraskan tauhid. Melalui penghayatan surah An-Naba dapat membentukkan akidah yang kuat, ya, keimanan yang jitu, membina sasiah dan juga hidup pelajar yang sebenar lah. Okey, baik. Jadi selari dengan kajian lepas, memang samalah, sebab kajian lepas menunjukkan bahawa Al-Quran membentuk keseimbangan intelektual, spiritual dan juga sasiah serta melibatkan kefahaman, tadabbur dan pengamalan dalam kehidupan. Yang selain daripada itu, dapat seperti mana yang diterapkan oleh tafsir At-Tabari, penulis ini juga disokong At-Tabari dan juga Ibn Katsir, ya, yang menekankan penggunaan akal untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat ciptaan alam. Okey, perbezaan dengan kajian lepas seperti mana, ya, sama juga. Kajian lepas lebih fokuskan kepada sasiah, akhlak, ya. Tapi kali ini dia lebih kepada memfokuskan pelajar STEM mengintegrasikan sains dan juga Al-Quranul Karim. Dan juga yang terakhir, mengisi kekosongan kajian, iaitu menggunakan triangulasi, ya, guru tahfiz, pelajar tahfiz dan juga guru Quran. Okey, kemudian pergi kepada implikasi, ya, implikasi terhadap teori. Kajian ini memperluaskan teori penghayatan Al-Quran dengan menunjukkan bahawa Al-Quran berkembang secara berperingkat melalui kefahaman, tadabbur hinggalah membawa kepada pengamalan dalam kehidupan seharian. Implikasi terhadap pendidikan tahfiz, bila kajian ini terhadap pelajar tahfiz akan melangkaui aspek hafazan dengan beri penekanan terhadap tadabbur, kefahaman. Bukan mereka sahaja menghafal saja je. Melalui kajian ini, mereka akan fokus kepada kefahaman dan juga tadabbur supaya mereka dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian supaya mereka tak hafal kosong. Terhadap STEM pula, ya, implikasinya adalah mereka dapat menghubungkan dalam surah An-Naba pelbagai cerita, pelbagai fenomena alam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menghubungkan dengan ilmu-ilmu sains. Melalui itu, dia akan dapat lahirkan rasa hamba mereka, rasa tawaduk mereka, menunjukkan Allah lah yang paling berkuasa, ya. Bila kita hafal sahaja, tak ada ilmu sains untuk dikaji ataupun dihubung kaitkan, mungkin kita akan hafal secara sembrono sahaja. Jadinya cadangan kajian lanjutan adalah saya mengharapkan supaya responden itu lebih ramai, diperluaskan pada tahfiz-tahfiz yang lain, dan kalau boleh buat yang lebih besar untuk satu Malaysia ataupun lebih kepada 2 ataupun 3 buah negeri, ya. Di samping itu, menjadikan masa hadapan mengkaji hubungan penghayatan Quran dengan kemahiran abad yang ke-21. Kebat lah panggil. Bukan kebat. Ialah kemahiran abad yang ke-21. Okey. Dan juga mengharapkan pembangunan profesionalisme guru tahfiz dan guru STEM. Jadinya itu cadangan lah. Kemudian yang terakhir lah cadangan kajian lanjutan. Saya harapkan sama juga supaya ni macam sama je. Okay, baik. Kemudian yang terakhir lah kesimpulan kajian. Akhirnya objektif kajian berjaya dicapai, menghuraikan konsep penghayatan Quran, mengenai pasti tak kefahaman dan juga mengakses penghayatan Quran. Okey. Kajian ini menyumbang kepada penggunaan STEM, pendidikan tahfiz STEM, dan boleh dijadikan rujukan dalam pembangunan kurikulum pedagogi serta usaha melahirkan generasi ulama albab yang cemerlang dari aspek akademik dan juga akidah. Alhamdulillah. Terima kasih atas tunjuk ajar doktor. Sekian sahaja daripada saya. Dah tamat. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada doktor atas segala dorongan dan juga bimbingan. Semoga Allah membalas dengan jasa yang baik kepada doktor dan juga keluarga, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.